Selalu orang yang sakit kepala, dia banyak suka buat kerak, 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 kerak. Lepas tu dia pusing dia kepala. Jangan buat benda ini. Kalau you buat, nanti you biar sakit kepala lagi teruk. Nak tahu tak cara-cara untuk urut, untuk melegakan sakit kepala tak? Nak tahu? Save dan share video ini dulu. Mari, Master tunjukkan urutan-urutan seterusnya. Dekat sini, satu baris ini ada banyak poin. Sebelum kita dapat poin yang betul, ini adalah kita punya leher, lembutnya. So, sini adalah kelas minyak kepala. Bawah ngam-ngam ini tempat lah. Dia ini ada satu longkang. So, kita gunakan dua jari dekat bawah, tekan dan pusing. Tekan dan pusing. Urangkan 5 hingga 8 kali. Lepas tu kita masuk dalam sikit. Tekan, pusing. Tekan, pusing. Kiri, kanan. Sampai ke dalam. Lepas tu, sini urang 5 hingga 8 set. 5 hingga 8 set. Sampai tengah-tengah sini, kita letak tangan di depan. Kita gunakan ibu jari atau jari telunjuk dekat bahagian tengah-tengah ini. Kita tekan. Tekan, naik atas sikit. Tahan 5 hingga 8 saat. Lepas tu kita pelan-pelan lepaskan. Ini adalah cara-cara untuk urut untuk melegakan sakit kepala. Nak tahu lagi urutan apa lagi? Boleh komen dekat bawah. Nanti Master tunjukkan seterusnya.